Alung dapat tawaran belajar pergi Mesir. Ya Allah, Alhamdulillah. Bijuknya anak mak. Ya Allah, Alung. Mak tahu tak? Tak tahu tak payah nak dapat tawaran ni. Bila Alung belajar luar negara, maksudnya kayak gila Alung dapat kerja sedap. Bila Alung dapat kerja sedap, mak dengan adik duduk rumah tak payah fikir sebab Alung boleh tanggung. Alung kerja sedap kayak gini. Bijuknya anak mak. Ma happy tak? Apa Ma? Long, Mak minta maaf Long. Mak tahu Long nak pergi mengaji Mesir. Dapat tawaran ni bukannya mudah Long nak dapat pergi Mesir. Tapi Mak tahu pelajaran ni kerajaan yang tanggung sebab Long pandai bijak dapat result molek. Tapi sana kita kena ada duit poket juga Long. Aku belanja poket Long nak pergi tu Mak nak ambil mana. Mak fikir dulu. Ma, siapa yang Alung nak pergi? Alung nak segi. Alung nak ayat Alung dapat banyak je. Alung nak segi. Okey, Alung pergi bukan Mak tak tahu. Alung nak pergi sebab ni cita-cita Alung daripada kecil lagi. Alung pernah royak ke Mak Alung nak pergi ngaji tempat Mesir. Alung jangan tipu Mak. Tapi Mak tak mampu. Ma. Mak sedih sebenarnya Mak tak mampu nak bantu Alung. Maafkan Alung. Ya Allah. Ma. Maafkan Mak tak dapat Kalau Alung pergi jauh-jauh, apa nak jaga adik? Apa nak tengok Mak? Apa nak duduk? Tapi ni cita-cita Alung kan. Ya Allah. Alung, okey, gini. Kita lupa ke pasal belajar tadi. Alung nak mak happy. Alung nak ba adik ada di belakang mata Alung sok mau. Hijau mana-mana pun boleh ya, Ma. Hijau supermarket boleh. Hijau kedai uci boleh. Jadi tak pergi jauh. Cita-cita Alung kan. Mak tahu ni cita-cita Alung. Daripada kecil kan dia dah gemar nak ngaji tempat ke Mesir. Tapi dia sebabkan abangmu baru je meninggal. Dengan duit wang peripan dan pencing dia tak mampu nak bantu kita Alung. Maafkan Mak Alung. Ma. Dah nangis. Dah nangis.